untuk aktiviti yang guru boleh buat adalah kita nak macam untuk warna dan arah kiri ke kanan. Kedua, kita nak boleh berikan latihan pengamatan mata dan kondisi motor halus, iaitu dari yang seterusnya mengenal abjad dan bunyi fonem secara asas. Dan terakhir, kita nak memupuk minat dalam diri murid melalui buku dan gambar. Dan seterusnya, peringkat bacaan mekanis iaitu bersuara. Kita nak fokuskan membaca dengan menyuarakan lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Antara ciri-cirinya adalah mementingkan kemahiran pengkodaan. Kedua, nak membaca ayat pendek, petikan dan dialog secara jelas. Yang ketiga, kita nak tekankan kepada kelancaran dan ketetapan sebutan. Tujuan peringkat ini supaya murid-murid itu dapat fahami mesej yang mereka baca. Dan seterusnya, peringkat bacaan mentalis iaitu kefahaman. Kita nak fokuskan peringkat ini membaca dalam hati, iaitu senyap untuk dapatkan makna dan maklumat. Cirinya ini kita nak meningkatkan proses kognitif yang lebih tinggi, iaitu murid berfikir sambil membaca. Kedua, nak meningkatkan kepantasan membaca kerana tidak melibatkan organ suara. Objektif peringkat ini untuk mencari isi utama, merumus dan menganalisis teks tahap tertinggi dalam penguasaan literasi awal. Saya serahkan kepada Cikgu Suraya. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan aktiviti literasi membaca. Aktiviti literasi membaca ni ada 4. Yang pertama, aktiviti prabacaan. Yang kedua, aktiviti pengamatan penglihatan. Yang ketiga, aktiviti pengamatan pendengaran. Dan yang keempat, aktiviti pergerakan tangan dan mata. Okey, baiklah. Konsep aktiviti prabacaan. Konsep ini memberikan asas kepada kanak-kanak sebelum mereka boleh membaca, meliputi kemahiran pengamatan penglihatan, pendengaran dan pergerakan mata dan tangan. Menurut Siti Nurhalis et al. 2025, kemahiran prabacaan yang berperanan sebagai alat untuk menyampaikan idea dan hasrat wajar diberikan perhatian kerana aspek ini merupakan perkara penting untuk dibincangkan. Konsep aktiviti prabacaan juga memberikan keupayaan dan penggunaan bahasa seorang anak bergantung kepada minat, corak komunikasi dan jenis interaksi di rumah. Jenis interaksi di rumah ni contohnya kita sebagai seorang anak dengan ibu kita. Okey, seterusnya. Objektif aktiviti prabacaan. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti bunyi-bunyi yang sama atau berbeza. Yang kedua, murid dapat mengenal dan menyebut semua huruf kecil dan huruf besar serta dapat membezakannya. Okey, cikgu nak tanya, macam mana A besar? Cuba buat tanda tangan. Okey, pandai. A kecil? Dia bulat kan? Okey, pandai. Dan yang ketiga, murid dapat menghubungkan bentuk huruf dan bunyi. Daripada satu huruf, tambah satu huruf, tambah satu huruf, terbentuklah satu perkataan. Okey. Faedah dia, faedah aktiviti prabacaan dapat mencapai kemahiran dan memahami proses membaca dengan baik, menarik dan teratur. Murid juga lebih mudah tertarik pada bahan bacaan dan lebih mahir membaca pada usia muda. Dan murid, faedah aktiviti prabacaan ini dapat membentuk murid menjadi pembaca yang cekap dan berdikari. Seterusnya, baiklah, aktiviti kedua iaitu aktiviti pengamatan penglihatan. Kita melihat
dari sudut kalau tengok gambar dan carta. Auditor pula pelajar lebih memahami dari segi pendengaran. Dan seperti kinestetik adalah pelajar lebih minat dalam aktiviti seperti melibatkan alat-alatan perhatian sadar. Seterusnya saya kembali kepada faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi membaca, iaitu dari segi persekitaran keluarga. Ibu bapa memberikan peranan itu membudayakan membaca di rumah, seperti membaca buku video, memberi asas literasi yang kuat sebelum kanak-kanak memasuki alam persekolahan. Seterusnya pendedahan awal di rumah menyebabkan tahap persediaan murid di sekolah. Kaedah pengajaran guru, teliti guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti keemasan, buku braille, aktiviti interaktif. Pendekatan yang menarik memudahkan proses pemahaman minat dan sikap murid, motivasi dalaman murid untuk menerka kosakata baru. Tahap penguasaan bahasa, asas bahasa yang ukur memudahkan proses memahami struktur ayat yang lebih kompleks. Baiklah. Seterusnya, kepentingan literasi membaca. Ya. Baiklah, kenapa literasi membaca ini penting? Kerana literasi membaca ini ialah merupakan gedung ilmu pengetahuan yang mana merupakan pintu utama untuk mengakses kepada buku teks, artikel dan sumber maklumat global. Jika kita tidak pandai membaca, maka buku teks, artikel, sumber maklumat global itu kita tak mampu nak lahirkan. Jadi yang kedua, kepentingan kedua, ketajaman minda. Literasi membaca melatih pemikiran kreatif semasa menghubungkan teks dengan pengalaman sebenar. Yang ketiga, penggayaan kosakata. Literasi membaca membantu murid berkomunikasi dengan lebih yakin dan berkesan. Dan yang keempat, pelaburan masa depan. Literasi membaca menjamin kejayaan akademik dan kualiti hidup yang lebih baik melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pada dalam kelas, semua benda kita kena membaca. Jika tak pandai baca, memang semua benda tak buat. Betul kan? Seterusnya. Okey, buku bacaan berkreat. Siapa tahu buku bacaan berkreat ni apa? Tahu. Macam tak? Tak. Okey. Buku bacaan berkreat adalah bahan bacaan yang disusun khas mengikut tahap keupayaan membaca, bukan sekadar mengikut norm. Dalam konteks literasi, ini adalah cara paling berkesan untuk murid yang baru ingin belajar membaca. Kat sini, cikgu ada
depan, huruf dia kena huruf besar ke huruf kecil? Saya rasa huruf besar. Ya, betul. Kalau yang terakhir pula, kena ada apa? Titik. Ya, betul. Okey, itu kata kunci yang awak kena susun tu. Okey, cuba susun. Cikgu tengok. Cikgu akan tolong awak. Ali, betul. Ali tu nama orang kan? Okey, seterusnya Ali buat apa? Ali makan. Ya, betul. Ali makan apa? Bijak lah awak. Saya rasa kalau nak ini suka ni betul kan cikgu? Ali makan kol. Bukan. Bukan kan benda. Bukan makanan. Kalau betul. Cikgu ni. Betul. Saya rasa ni lah. Apa? Ali makan apa? Nasi. Betul. Ali makan nasi. Betul. Pandai Akila. Okey, siapa nak buat ayat kedua pula? Saya. Okey, Akila boleh duduk Akila. Okey, nah. Bos, susah. Macam tadi cikgu cakap, cikgu dah bagi kata kunci. Mana huruf besar dia? Ni cikgu. Apa tu? Cikgu perkataan bakul. Bakul, betul. Bakul apa? Bakul. Ya. Bakul itu. Baik tu. Itu apa? Bakul itu warna. Alah, ini pula. Bakul itu warna biru. Okey, betul. Pandailah Husna. Okey, Husna boleh duduk. Okey, seterusnya cuba tengok ni, ada gambar apa ni? Minion. Minion ni cakap apa ni? Dia cakap apa? Saya lapar. Kesian dia lapar sampai tak ada gigi. Betul lah. Okey, awak kena buat apa? Kita kena suap Minion ni makan. Okey, kat sini ada gambar tak? Ada gambar, cikgu nampak ada gambar tangan, ada gambar bulu-bulu, macam-macam lah. Lepas tu apa yang kena buat ni? Kita nak suap Minion ni berdasarkan gambar yang apa yang awak faham tentang ayat ni. Okey, siapa nak wakilkan diri? Saya, cikgu. Okey, Syairah. Ke depan. Tolong cikgu. Okey, Syairah kat sini. Syairah baca. Ali makan nasi. Okey, apa awak faham ayat tu? Ali tu dia makan nasi. Kita cuba cari. Nasi yang mana? Nasi. Ni. Kisah dia makan, kesian dia lapar. Situ. Tak buat. Ini kan dia. Okey. Yang kedua pula apa? Bakul itu warna biru. Awak faham tentang apa tu? Ada bakul dia warna biru tu. Betul. Okey, cuba cari. Apa yang berkaitan? Bakul ke? Pasal warna ke? Biru. Kisah dia makan. Okey. Ali dah duduk. Okey, betul. Semua pandailah, cikgu sukalah. Okey, kita permainan seterusnya. Okey, baiklah. Jadi aktiviti kedua kita apa ni? Ada semak, ada pokok bunga, ada rokok. Ni kita tahu apa? Lelebak. Okey. Lepas tu tengok dia ada apa ni? Ada sampah. Lepas tu ni apa ni? Sampah. Ada kulit pisang. Aduh, okey. Jadi, situasi sekarang ini, kamu semua berada di hutan yang penuh dengan sampah sarang. Jadi, sebagai seorang murid yang cemerlang, apa patut kamu buat? Sampah. Okey, pandai Syairah. Okey, jadi kita kena kutip sampah. Dan terdapat semak sambung dalam ni, rumput-rumput. Dan ada sampah yang berbentuk perkataan sahaja. Perkataan dia bukan gambar. Okey, jadi tugas kamu semua mencari perkataan tersebut dan membuang di dalam tong sampah dan semua. Okey. Jadi nampak kat situ ada berapa tong kita sebelum? 3. Warna biru ni untuk apa? Manusia. Warna ungu untuk apa? Benda. Dan warna merah jambu untuk apa? Makanan. Jadi semua faham soalan?
Okey, Husna bangun. Okey. Cari sampah tadi. Cikgu nak berapa? Kamu jumpa berapa boleh je? Saya ambil. Okey, boleh. Lajunya. Dah, cikgu. Okey. Okey, tunjuk dekat rakan-rakan. Perkataan apa awak dapat? Eja dulu, ikut warna. Perkataan yang pertama, Said. Okey. Perkataan yang kedua, aiskrim. Siapa suka aiskrim? Saya. Okey, lagi. Perkataan yang ketiga, guru. Guru tu apa? Cikgu. Kan? Okey, pandai. Okey. Tengok kat sana, Husna. Ada 3 tong. Yang mana satu tu? Aiskrim ni dekat makanan. Okey. Said ni manusia. Manusia, betul? Guru pun manusia. Okey, betul. Pandai, Husna. Okey, orang seterusnya. Saya cikgu. Okey, boleh. Atas sini. Cari sampah tau. Sampah. Ni apa ni? Okay, ni je lah cikgu. Awak jumpa tu? Okey, apa tu? Tunjuk dekat rakan-rakan. Dapat apa? Yang pertama saya dapat gula-gula. Sedap tak tu? Sedap. Yang kedua saya dapat tali. Tali. Okey, saya dah tengok sana. Tong kita semula yang mana satu tu? Kalau tali ni benda. Ya, kenapa? Sebab kita tak makan tali. Pandai. Yang kalau gula-gula ni sedap makanan lah. Makanan. Okey. Betul. Yeay. Okey. Satu lagi. Saya dia. Okey, boleh. Ada tinggal satu lagi. Satu Nampak? je untuk saya. Cuba awak cari kat mana? Mana ni? Ni ke? Mana tu? Tengok elok-elok tu perkataan ke gambar? Perkataan. Okey, tunjuk dekat rakan-rakan. Saya dapat pintu. Pintu. Okey. Tong sampah mana yang pintu tu? Saya rasa pintu itu benda. Yang mana? Warna ungu. Ungu? Ungu tu apa? Benda. Benda. Okey, pandai. Okey, boleh duduk. Terima kasih semua. Semua seronok tak? Seronok. Okey, bagus. Jadi itu sahaja untuk pertanyaan kita. Kamu semua sangat pandai, sangat bagi sama. Sebab kamu semua cemerlang. Jadi cikgu nak bagi kamu rehat 10 minit